Tadi tinggal kat atas berjaya mengambil kembali. Ni guys, satu 20 baht. Sedap lah barbecue kan. Weh, cantik nak ambil beli dua. Makan tu guys. Okay. Guys, tengah basah pagi guys. Nak pergi 7E dulu. Nak tukar duit tak? Guys, so sekarang ni kita dekat Anasia, stop center untuk hiker-hiker yang nak pergi ke Silipat ni lah. So dari ni kita nak solat dulu. Siapa nak mandi pun boleh mandi kat sini. Kemas-kemas barang, tukar baju sebelum kita naik ke Silipat. So jom, aku nak mandi. Diorang ni pun nak mandi juga, nak tukar baju. Aku pun dah berkecap kan. So jom. So sekali lagi kita nak gerak lah. Dalam kedua macam tu. Lepas tu mungkin pukul 3, 4, 5 atau pukul 4 yang tu kita sampai lah kat atas sorry. Kita sampai kat atas. Sebab orang kata 40 minit 45 minit. So tak tahu lah. Tengok macam nanti. So kita akan naik belakang ni. So kita akan naik 4-wheel ni sampai ke ni lah, ke bukit lah satu. So baru kita start mendaki. Abang tu akan guide. Belakang abang. Ya. Belakang abang bagi hijau. Okey. Dia macam permulaan ni dia landai, lepas tu akan jemput satu part pacak. Lepas pacak tu dia landai sikit pasal sampai dah. Betul tak? Pacak tu pun yang pacak kat depan tu je. Pacak manja. Pacak manja je. Putih easy.
rasa susah ya ni. Betul debat dia. Yang pasti-pasting ni. Tolong sebab dia. Yo. Tolong bag. Boleh kalau letakkan kasut ke dalam ke tak? Mana tak kisah. Hujan guys. Dia tak balik lah. Apa hal dia? Dia kalau nak laju lah. Sekarang kita dalam perjalanan menuju ke puncak. Para hiking oh. Shut up. Nampak tak ada beberapa penyesalan. Dah start baca. Let's go. Heng, jom. Ikut jalan shortcut. Ke sana. Okay guys, sekarang dah hampir 10 ke 15 minit kita mendaki. So dia punya track sekarang ni agak mendaki sikit lah. Tapi dia mendaki dia tak adalah pacak sangat. Pacak dia still boleh acceptable lah. Just wanna go out and walk with you, baby. You know I just like to talk with you. Hey guys, You don't have to tell me anything kita that's nak new. melayan I pacak. just wanna go out and walk with you. Dia kebun getah. Tapi diorang kata pacak dia sekejap je lah. So lepas pacak ni I just wanna see landai you sikit settle kita sampai. tonight. Sailing over pavement without two So, weapons. let's go. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see. Understand the meaning on a new degree. Lihat pada keadaan aku rasa kita dah nak sampai. I just wanna see the same things you can see. Sekarang kita masih dalam perjalanan lagi untuk sampai ke Camp Silipat. Tapi aku rasa dah 90% dah kita nak sampai. Sikit lagi. Aku dengan Mizi. Belakang ada lagi 2 orang. Itu line up kita orang lah yang join dalam satu trip kita orang sekali. So jalan di sini je guys. Naik sikit tu landai. Tapi diorang kata kita orang ni bertuah lah. Sebab jalan dia tak boleh lecak. Sebab ramai naik sebelum ni diorang kata jalan berlecak teruk. Kita orang ni kering tau. Alhamdulillah. Tadi dah hujan lah sikit. Tapi hujan tu berhenti di tengah jalan. So alhamdulillah. Kalau tak aku berusaha. Tengok aku dah pakai apa,
cover bag lah. Sebab takut hujan tadi. Sikit lagi. Okay guys. Alhamdulillah. Dah sampai. Fantasia. Penduduk campsite. Kita ingat siapa? Okey. I just wanna go out on a walk with you. Could be 20 minutes or an hour or two. Baby, you know I just like to talk with you. I just wanna go